Bismillah. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat yang menonton. Saya Ariana Fatia binti Rosli dan pada hari ini saya ingin membuat sedikit perkongsian mengenai sesuatu yang saya dapat daripada channel Tazkirah. Seperti yang semua sedia maklum, kita sedang menghampiri Ramadan ke-20 dah, muslimin dan muslimat sekalian. Sedar tak sedar? Kita mungkin merasa seperti masa tu berlalu dengan pantas. Namun begitu, saya ingin berkongsi perkara ini supaya kita sedar bahawa mungkin kita ada sedikit kealpaan dalam menghadapi bulan Ramadan. Oleh itu, saya ingin kongsikan antara kerugian-kerugian orang berpuasa yang saya dapat daripada channel Tazkirah tersebut. Baiklah muslim dan muslimat sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tibanya bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Oleh itu apa maksudnya? Maksudnya tidak ada bisikan dan hasutan daripada syaitan untuk kita melakukan kemungkaran. Jadi, kenapa kita tak manfaatkannya sebaik mungkin? Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan untuk kita melatih diri kita. Kita memperbaiki diri kita. Kita menambah amal ibadah kita. Namun begitu, ada beberapa perkara yang kita sebagai muslimin dan muslimat mungkin boleh alpa mengenainya. Perkara pertama, bangun sahur tanpa menunaikan solat sunat. Jadi perkara ini merupakan perkara yang saya rasa hampir semua orang alpa. Pertama sekali saya nak tanya, bangun sahur tak pagi tadi? Semua kena ingat ya, bangun sahur ni merupakan sunnah Rasulullah. Selain itu, bila kita bangun sahur ni, alang-alang kita dah bangun, apa salahnya kalau kita tunaikan solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat, tahajud ataupun taubat ataupun hajat? Apa salahnya kita dapat tambah amal ibadah kita. Dan seperti yang saya cakap tadi, bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah muslimin dan muslimat sekalian. Kita boleh melatih diri kita menjadi istiqamah melalui bulan Ramadan ni. Bayangkan kalau kita buat solat sunat pada bulan Ramadan ni sebanyak 30 hari ni kita buat, insya-Allah nanti lepas bulan Ramadan kita boleh istiqamah melaksanakannya. Selain itu, kerugian lain yang mungkin kita buat sepanjang kita berpuasa adalah kita luangkan pagi kita, petang kita. Bukan macam yang saya tengah buat ni, duduk di sekitar IPG, menikmati keindahan ciptaan Allah. Tak, kita buat apa? Kita tidur. Astaghfirullahalazim. Saya mengaku, saya sendiri pun penat. Kita semua penat berpuasa, pergi kuliah. Tapi itu tak menjadi alasan untuk kita luangkan pagi dan petang kita berpuasa ni dengan tidur je. Macam yang kita tahu, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkat. Allah nak bagi pahala dekat kita. Tapi kalau kita luangkan masa dengan tidur je, macam mana kita nak dapat pahala daripada Allah tu? Bila nak beramal, beribadah, kalau kita tidur je? Jadi muslimin dan muslimat sekalian, saya rasa kita tepuk dada, tanya selera, tanya diri kita sendiri. Apa kita buat, apa kita tak buat. Assalamualaikum cik. Seterusnya, kerugian yang kita buat kalau kita tak mendengar atau membaca Al-Quran. Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, kita sendiri tahu yang dekat IPG kita ada buat tadarus sama ada perkumpulan atau kita buat persendirian. Jadi, kenapa kita tak manfaatkan bulan Ramadan ni terutamanya untuk memperbanyakkan kita punya bacaan Al-Quran? Kadang-kadang mungkin sebelum ni kita baca satu muka surat je, ataupun ramai yang sibuk dan punya kekangan. Jadi daripada bulan Ramadan ni lah kita boleh mula berjinak-jinak mengaji balik. Yang mana yang menghafaz boleh merojaah balik. Dan pada masa sama mungkin kita juga boleh tadabbur Al-Quran. Kenapa kita nak buat perkara ni? Seperti yang saya cakap, muslimin dan muslimat, bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Saya tanyalah semua, cuba renungkan, banyak dah ke amal ibadah kita? Boleh yakin, boleh jamin kita akan masuk ke syurga? Wallahualam, itu hanya perkara yang Allah sahaja tahu, kita sendiri pun tak tahu.
Cuba bayangkan muslimin dan muslimat. Macam mana kalau bulan Ramadan ni juga merupakan bulan terakhir kita, bulan Ramadan terakhir kita. Macam mana kalau lepas ni kita tak jumpa dah bulan Ramadan? Itu perkara yang kita perlu berjaga-jaga. Oleh itu, saya nak ajak semua muslimin dan muslimat untuk kita sama-sama manfaatkan saki-baki Ramadan ni masih ada ni. Allah berfirman dalam surah Al-Aus, "Wal 'aus innal insana fi khusr." Demi masa, semuanya manusia itu tergolong orang yang rugi. Kenapa? Sebab kita tak manfaatkan masa yang ada. Jadi marilah kita manfaatkan saki-baki Ramadan yang masih ada. Umpama Ramadan ni merupakan Ramadan kita yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.